Okey, baiklah, ini proses untuk membuang buih dia, buang buih dari ini buih ni dia tak ada pancun Kita tengok dia buang buih dia. Buih ni adalah bahan-bahan apa orang panggil tu, bahan-bahan terampai lah. Tak rugi ke bang buang tu bang? Buih pun air juga. Air juga. Air juga. Dia tak ada salah. Buang sikit lah. Banyak kan air buang kan. Tu pun ada kek satu tu. Buih buang lah tu kan? Tak. Dia jangan menguap je. Oh, jangan muak. Okey, kita lihat dia buang buih dulu sampai dia menggelegak. Ini proses ni makan masa 3-4 jam lah sampai siap. Wangi ni panggil nira. Nira gula anau. Nira gula anau. Kalau nak ambil gula anau tu nak ada ilmu juga Bukan semua orang boleh buat. Ada petua-petua nak ambil gula daripada dalam hutan. Ada lagu-lagu daripada membuai lagu dia sampai kita potong dia punya mayang. Lagu dia tu kena belajar lah. Tak boleh mimburat ni lagu dia tau. Tak keluar air kan. Okey, sekarang kita buang buih dia supaya air jernih yang tinggal. Dia sedang menggelegak. Nanti kita akan sambung lagi, masakkan dia sampai dia likat. Kita gunakan gas. Sebelum ni kita pakai kayu api. Kalau pakai kayu api tak boleh tinggal. Terus kena masak sampai siap. Pakai gas. Kita mula kembali. Tengok api yang besar ini sampel Ini yang semalam punya yang dia dah buat. Nanti kita akan jumpa sampai kita buat blok macam ini. Ini yang dah siap Yang proses seterusnya nanti kita akan teruskan lagi. Lebih kurang dalam setengah jam lagi. Kita tengok dia sudah mulai keperang-perangan. Macam caramel lah color dia. Okey, sekarang ni dia sudah mulai likat Tengok pertukaran warna dia. Kemerah-merahan, coklat kemerah-merahan. Sekarang ni sudah ready lah. Ni dah kira dah boleh masuk acuan lah Belum dia bagi dia sejuk sikit. Bagikan dia sejuk sikit. Bagi dia damai lah. Bertenang dulu lah maksud dia. Okey, kita lihat di sini. Sementara dia settle down, kita sediakan acuan di sini. Kita lihat ni acuan dia. Nanti kita akan masukkan dalam acuan dia. Okey, baiklah, kita sudah hampir siap untuk acuan pertama. Kita lihat di sini Okey, baik. Itu deretan gula anau. Gula kabung. Banyak orang panggil gula kabung lah. Kalau di Pahang panggil gula kabung. Di Negeri Sembilan dia panggil gula anau. Okey, baiklah. Sekarang ni kita lihat di sini mana yang dah agak set, kita ambil yang ni. Contoh yang ni. Kita ambil yang ni, kita tarik,
Kita lihat di situ. Ni gula yang dah siap, dah ready ya. Ini yang kosong punya kita taruhkan tempat baru. Okey, untuk masukkan semula. Ni gula yang dah siap ya. Tunggu dia set, kering, baru kita packing dia. Nampak menakjubkan ya. Ini cara tradisi orang dulu-dulu ya, untuk membuat gula tradisional. Alhamdulillah selesai juga proses untuk membuat gula anau ni. Daripada memasak dia, daripada awal memasak sampailah kita jadikan blok. Kemudian yang terakhir sekali kita packing lah. Kita pulang pada kita nak packing macam mana. Packing melalui plastik bekas ataupun daun kelapa, daun nipah, ikut kesesuaian. Okey, baiklah. Kita sudah sampai ke akhir proses dia. Dan inilah dia hasilnya, gula anau. Sangat cantik ya color dia, brownish color. Alhamdulillah. Sekian, terima kasih kepada yang sudi bersama-sama menonton dari proses awal sampai proses yang terakhir. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.